Ini memang betul-betul sedap. Sedap kakak. Sedap. Atika dah cuba, sedap kan? Sedap nampak. Tak tipu tau. Yang mana nak payment, kakak tengok ni. Okey, tengok. Okey, apa kebaikan dia? Baca tu. Pertama sekali kakak, dia ada prebiotik dan probiotik. Okey. Kedua, dia kaya dengan vitamin C dan ginkgo biloba. Yang ketiga, dia rendah kalori. Kenapa? Kita menggunakan stevia sebagai pemanis. Yang keempat, coklat Belgium premium untuk rasa yang lebih sedap dan memuaskan. Okey. Banco dia ingat tau. Banco dengan 150 ml air. Isi padu dia 10. Okey. Yes. Banco dengan 150 ml air. Tak ada gula. Kita pakai stevia. Yang ini tak ada gula. Sebab tu saya excited sangat ni. Sebab tu saya cakap tadi, kalau you all ada anak, okey, kita ni kakak, kita dah kadang terbiasa tau, anak ni kan pagi-pagi bagi minum air sirap, bagi air Milo, letak susu tin apa semua kan, tinggi dengan gula. So kalau macam anak saya kan, anak saya macam Yusuf kan, hyper, saya tak boleh bagi minum gula-gula kakak. Dia bertambah-tambah hyper. Sebab tu kakak kadang pagi-pagi saya bagi dia coklat je. Air coklat, dia suka. Kadang mama, dia suka. Kadang malam-malam boleh tak Yusuf nak minta air coklat mama? Ya, dia suka. Kadang-kadang saya bawa pergi travel, saya bawa kat itu dia minum. Okey? Ya, yang ni boleh seisi keluarga. Yang ini boleh ambil seisi keluarga. Jadi nak bayar, kakak adik abang, tolong bayar. Nampak So dia akan bagi kita punya mood bagus. Boleh pagi minum. Dia macam ni, pagi-pagi bangun tidur minum hazelnut. Okey. Lepas tu katalah dalam pukul pagi pukul 7 ke 8. Nanti pukul 10, 11 boleh minum kopi, tak ada masalah. Paket kita ada 10 seceh. Satu paket kakak kita ada 10 seceh. Jadi nak bayar kakak adik abang, tolong bayar laju-laju. Saya nak minum. Saya jual harga berapa? Kakak ambil combo 2. Nampak? Cok Belgium sedap.